Ni nasi ayam gepuk kita bang. Kita ada kubis goreng, kita ada ayam bahagian peha, tahu dengan tempe dengan kerikil dia bang. Ini kita punya sambal. Oh, sambal ada berapa level bang? Kita ada satu level je bang. Tapi kalau abang kata pedas sangat, kita boleh tambah sambal dengan kacang lebih lagi. Kalau tak cukup, nasi dengan sambal free flow. Ini RM13.5 je bang. Dalam bakso special, kita bagi suun, kita bagi mi kuning. Mi kuning Ya betul bang. Kubis cincang, daun bawang, bawang goreng dengan kerupuk pangsit. Sekarang saya letak bakso kecil ni 5. Bakso urat Ya betul. Dalam bakso ni ada urat. Lepas tu kita bagi tahu bakso 1 bang. Tahu bakso? Ya betul bang. Berapa orang makan ni bang? Ini 1-2 orang boleh makan bang. 1-2 orang. Ini bakso special kita, harga dia RM13 saja. Kita nak buat cilok kuah kacang bang. Kita ada berbola bakso 4. Kemudian kita nak letak wonton goreng 1 dua? 1 bang. Kita potong 3 bang. Ni kuah kacang bang. Oh. Kemudian kita letak kicap. Kita letak sos. Kita letak bawang goreng dengan daun bawang. Jadilah kita punya cilok kuah kacang. Berapa ringgit ni? RM7 saja bang. Kita nak buat es teler bang. Air kelapa. Kita letak isi kelapa bang. Letak avocado. Oh, ada avocado? Ada bang. Bagi dia banyak perisa sikit bang. Nangka. Nangka? Ya. Okay. Ni kita letak susu. So kita letak 2 sudu. Macam ni bang. Kita letak pula selasih. Oh, ada selasih. Ya betul bang. Kacau-kacau bang. Oh, ini refreshing bang. Abang minum petang-petang memang fresh bang. Berapa ringgit ni bang? Ini cuma RM8 je bang es teler. Kita punya mi ayam bakso. Mi ayam bakso Ya betul bang. Kita masak dulu. Ayam cincang Ayam cincang bang Ya betul bang. Bawang goreng, daun bawang sikit. Betul, bola daging 5. Betul ya bang. 5 ketul bola daging. Lepas tu kita tambah kuah sikit. Ini mi ayam bakso kita, harga dia RM11 saja. Kita ada mi ayam bakso RM11. Okey. Cilok kuah kacang RM7. Tahu bakar meatball RM10. Dengan nasi ayam gepuk RM13.5. Sekali sup. Sekali sup bang. Lepas tu kita ada bakso bakar. 1 cucuk kita dapat 5 berbola bakso RM3 saja. Kita ada sate Madura. Sate Madura kita ada 2 portion ya. Untuk 5 cucuk RM13. Untuk 10 cucuk RM25. Terakhir sekali kita ada es teler RM8 saja. Untuk kawasan parking dia luas, korang boleh parking di sini ya.